Salat witir 2 rakaat kemudian 1 rakaat itu tidak ada, nak masuk akal, itu tidak logis. 2 rakaat tambah 1 rakaat tidak logis, karena yang 2 rakaat sudah disalam, sudah berpisah dengan 1 rakaat. Jadi yang 2 rakaat itu apa? Apa ini witir kredit? Yang witir kredit ke kan? Suturan dulu, suturan. Ini 2 rakaat untuk witir dulu, suturan pertama. Maka tentang ini daya yang kamu menentang dengan haba-haba ulama kitab. Mandum kitab-kitab Syafi'i bekas sembahyang witir 2 rakaat itu mana sah? Dengan tebo. Pasal yang nak logis. Jadi kada-wadawa ya. Lihat kepada saya dalam kitab Nam 2 malam dalam kitab Dia bicara lagi betul lagi bahapa. Ini kan? Sama betul bahapa kan ulama kita nyomono. Lebih dah itu memang lewat tu. Hai itu memang lewat tu betul. Sebab hana mungkin mangai Ibnu Hajarnya je, hana mungkin. Rupanya kita yang mangai betul fakiranya. Jadi lagi tahu cerita pun awal Rabi ikut Ibu Malik awal. Tunjuk kepada Nawawi. Waktu Rabi Ibu Malik kita nyang Mbak Imam Syafi'i li Rabi. Hai tak sembahyang witir sabah tok jut puhan jut. Jut. Sah kita sabah tok sama. Tak dari. Ibadali Nabi sembahyang malam 2 rakaat. Kun Imam Syafi'i. Sembahyang malam 2 rakaat. Apabila kata takwid bi fajar, maka pubuk sabah rakaat. Maka pubuk sabah rakaat. Jadi kali 22, mai 2 fajar pubuk sabah rakaat tu. Jadi kerja tak pubuk sabah rakaat. Habis ke bapa di bawah dalil tapi khilaf ramai. Kamu cintai, adik kamu benci bila witir kurang daripada alih. Jadi kamu muzinan Rabi berserta balik masanya. Kata Rabi yang pegang kitab. Rabi kan. Yang cerita oleh Rabi waktu diskusi dengan Imam Syafi'i tentang ubah pendapat Malik awal. Kamu cintai, kamu benci. Kalau kita kami benci yang bahawa yang pas tajuk kitab gitu. Ini tu nak kitab betul telah terbaca. Ini juga ilmu yang apa kan? Apa je lah saya bab pokok. Mangan lagi ngoy. Adi tanyang pun, lon tanyang ke ramai lon tanyang baca Syafi'i daripada witir pujit witir le sira ragam sabah rakaat hanai sembahyang le koji mutabah pi. Ya sembahyang juk tok sabah rakaat ke keun le Syafi'i jut. Yo kita nak baca kita pak salah hukum tu kan. Ada pak salah hukum. Dan yang ulun pilih, pi mendapat long yang lebih gat, tak sembahyang ilah 10 rakaat. Ni nyan tahu itu sabah rakaat. Yang pun Syafi'i. Tak sembahyang ilah 10 rakaat. Nyan nak salim mana salim? Kerana kali salim, sama ni nyan tahu itu sabah rakaat. Mati lama baca Syafi'i an salli asyara rakaatin thumma aftir bi wahidah. Nyan mana 10 rakaat kali tak salim. Bo 3 salim, bo 5 salim. Nyaho pokoknya 10 rakaat kali tak. Tapi kun thumma aftir bi wahidah. Kemudian tak pubuk itu sabah rakaat. Yang kita ni faham dah ni. 10 kali tak. Bo salim 2, bo salim 10 3. Maka ulun kun kerana bagi Syafi'i. Dah ada di dah ni. Witir jit sembahyang sabah tok. Kun Syafi'i dali sunnah dan asar. Kun Syafi'i. Dia pegah le Malik gini wayak daripada Nafi', daripada Abdullah bin Dinar, daripada Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke salatul laili masna. Sembahyang malam 2. Fa idza khasya ahadum subha salat rakatan wahidatan. Munyai takut kai tibit fajar ka sembahyang katu subuh, nya sembahyang ju sabah rakaat kai. Ini sabah rakaat. Yang kejabi. Di sembahyang sabah rakaat. Wajib masa sabah rakaat. Tutiru lahu ma qalla salat, yai peganye dengan sabah rakaat udah ubena sembahyang kali sembahyang. Berarti barang yang kali sembahyang buno sembahyang rakaat genap mandum.
dengan sembahyang sebuah rakaat tu yang sembahyang malamnya ni kai pegat kai penganjir dengan sebuah rakaat. Jadi yang jik witir dah mandum termasuk mutar be ngamutar ale ngamutar dah ibu ganjir begininya akan barang yang kali sembahyang. Jadi mutar be yang sebuah rakaatnya mutar kata penganjir maka salah bila sembahyang kali kot ni. Jadi sembahyang yang witir atra ngan ipu witir dan atra yang dipiwi yang dipenganjir. Jadi sembahyang kali sembahyang kepunang sembahyang kata penganjir sembahyang ganjir juga kepunang sembahyang ngan pegang ngan penganjir atau dikot. Nah jadi kita begini. Daripada Abi Syihab, daripada Urwah, daripada Aisyah bahawa Nabi SAW sembahyang malam 13 rakaat. Witir daripada 13 rakaat sabah tak? Daripada Syihab bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas